Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah mengambil tindakan ke atas sebuah stesen minyak di Sungai Petani semalam susulan mengesan aktiviti pengisian petrol RON 95 ke dalam tangki kenderaan pendaftaran asing. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, pasukan serbuan telah menjalankan pemeriksaan bagi sesetata lanjut susulan penularan satu video mengenai kes tersebut di media sosial. Katanya kejadian itu berlaku sekitar jam 9.07 pagi semalam di mana seorang pekerja stesen minyak sedang mengisi petrol RON 95 ke dalam tangki sebuah kereta pendaftaran asing. Pemeriksaan lanjut terhadap rakaman kamera lita tertutup CCTV, stesen minyak berkenaan mendapati video yang tular itu adalah sahih. Susulan itu, pasukan serbuan telah membuka kertas siasatan dan menyita resip jualan, rakaman CCTV serta dokumen berkaitan. Ujarnya pada 29 April 2025, KPDN telah menegaskan kepada semua pengusaha stesen minyak di seluruh Kedah mengenai arahan larangan dan kawalan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan asing. Kereta nombor Malaysia saja.